Baik, kita ke laporan seterusnya. Rumah terasa seperti digoncang dan bumbung terangkat beberapa kali sebelum tercabut. Itu detik cemas dilalui Rosnani Cik Meh ketika kejadian ribut di kampung Pak Darus di Taiping petang semalam, dan lebih mencemaskan, Rosnani ketika itu sedang bermain dengan cucunya berusia 4 bulan di dalam bilik tidur utama dan tidak dapat keluar akibat terhalang oleh angin yang kuat. Rumah didiami Rosnani yang juga ibu tunggal antara yang terjejas teruk dengan keseluruhan bumbung tercabut. Memang tak ada, kok dalam bilik memang tak ada, tercabut terus. Dengan cucu-cucu kok punya riau lah anak dia. Tak boleh nak buat apa. Lepas tu kok lari tu macam ni. Ketak apa macam mana? Ketak lah. Gugur rasa jantung tu. Ya Allah, nak pegang cucu tu. Kuat-kuatnya lah cucu tu. Abang kepada Rosnani, Wan Cik Meh, turut diselubungi ketakutan ketika angin kuat menerbangkan bumbung rumahnya. Warga emas terbabit yang mempunyai masalah jantung tidak kuat berjalan dan sempat diselamatkan cucunya. Tak ada pikir pasal bumbungnya tu, saya kepala fikir ambil bantai pun saya kepala. Itu ya, nak mohon apa kan. Ambil bantai pun saya kepala, apa nak jadi-jadilah. Lindu takut Zen jatuh benda-benda apa itu tak? Tahu dikepok Zen depan pakcik lah semua. Pakcik tengok, nak kata nampak macam mana kata. Hantu lepas tu pakcik pun tak tahu nak buat apa. Azan lah yang boleh kan. Dalam kejadian 4.45 petang semalam, ratusan rumah dan premis di daerah Larut Matang dan Selama serta di Perak Tengah rosak akibat bencana ribut petang semalam. Susulan insiden itu, 2 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka bagi menempatkan 105 mangsa daripada 34 keluarga. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Husin Hafiz berkata pihaknya sudah melantik kontraktor tempatan bagi melaksanakan tugas membaik pulih kediaman termasuk menukar bumbung rumah mangsa terlibat. Dan juga saya akan panggil kontraktor-kontraktor yang boleh kita upah. Saya dah order zinc dan juga C-channel untuk kita laksanakan kerja ini pada besok pagi. Sepintas lalu bila sampai aja zinc, sampai saja C-channel dan sampainya peralatan, saya akan arahkan semua person in charge dan juga head kontraktor ini pergi ke taman masing-masing. Selain bantuan membaiki bumbung, pihaknya turut menyediakan 200 pek makanan bermasak kepada mangsa terjejas.